Sultan yang pertama Perak adalah Sultan Muzaffar Shah. Dia yang pertama bawa jin masuk jaga kerajaan. Dia panggil jin kerajaan. Dia belayar. Tiba-tiba ombak ombak ribut hantam kapal dia macam nak terbalik. Lepas tu dia minta doa. Apa yang jadi ni sebenarnya? Lepas tu jin tu menjelma kat dia. Ni cerita dia lah. Dia kata, jin tu kata, okey, kamu buang takhta kamu dalam air tu, dalam laut tu. Dia pun buang. Lepas dia buang dia punya crown tu, dia buang, baru ombak semua stop aman. Lepas tu dia buat perjanjian dengan jin tu, kena jaga dia. Jin tu tak, aku nak kena jaga kerajaan kau. So dia panggil jin kerajaan lah. Sampai dia balik Kuala Kangsar, dia apa tu tapi kita orang Perak, kita punya dialek kan pelik sikit. Akal ayah ayo. Tak pelik, okey lah. Ayah. Unik. Dia macam lepas tu kerajaan, sebenarnya jin tu dia sebut sebagai jin kerajaan. Raja tu bukan government tau. Kerajaan dia tu maksudnya raja-raja. So dia, tapi kita orang Perak kita sebut jin kerajai. Jin kerajai. Kerajai tu perkataan kerajaan. Orang Perak cakap. Orang Perak. Jin kerajai. So memang banyak lah bila pertabalan, setiap kali pertabalan adalah kena ikut syarat-syarat jin tu bagi. So sampai sudahlah lepas Muzaffar Shah tu turun sampai sultan-sultan seterusnya yang arwah nenek anti ni dia bersama zaman-zaman Sultan Idris Shah. Dan sebelum tu juga Sultan Yusof. Okey, kita sudah pun mendengar link dalam kotak description. Baik, sekali lagi, sekadar cerita saja, tiada bukti tentang kesohihannya. Dan dalam hal ini, saya tak komen sebab tiada bukti ianya sohih ataupun tidak. Pihak yang menceritakannya pun tidak mengemukakan bukti-bukti yang meyakinkan. Dan di sini saya teringat kepada sebuah hadis, sebuah pesanan Rasulullah SAW sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sohihnya. Hadis nombor 6 atau penomboran lain hadis nombor 5. Di mana baginda SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kaziban." Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta, kaziban, seorang pendusta. In yuhaddisa bi kulli ma sami'a, apabila dia menyampaikan, apabila dia menceritakan setiap sesuatu yang didengarnya. Okey.